Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Nama saya Nur Fareha Erina binti Muhammad Fauzi. Nama saya Nur Aira binti Muhammad Fahmi. Nama saya Auni Faria Ukaila binti Muhammad Hafiz. Nama saya Hana Maisarah binti Haina Zahri. Nama saya Darwisha binti Muhammad Fadli. Kami dari Sekolah Kebangsaan Taman Pulai Emas. Kami ingin berkongsi tentang kepentingan kita semula. Bayangkan satu hari nanti apabila kita keluar dari rumah, yang kita lihat bukan lagi taman hijau tetapi gunung ganang sampah. Sungai yang dahulu jernih kini dipenuhi botol plastik. Udara yang segar pula menjadi berbau dan tercemar. Adakah itu dunia yang kita impikan? Sudah tentu tidak. Mesti anda ingin tahu mengapa amalan kita semula penting dalam kehidupan seharian. Kerana kita kena faham, kita hidup dalam dunia yang serba mencabar dan kita perlu sihat dalam kehidupan seharian. Jadi kita tidak mahu benda-benda buangan ini mengganggu kesihatan kita. Oleh kerana itu, maka program recycle ini adalah perlu untuk penjagaan alam sekitar supaya kita terus hidup aman, damai bersama keluarga kita dalam keadaan yang selesa. Saya merasakan program total recycle ini yang dianjurkan oleh SWM adalah satu program menjuruskan penjagaan alam sekitar untuk memakmurkan masyarakat pada masa datang supaya kita dapat terus hidup sihat untuk membina keluarga yang bahagia pada masa hadapan. Terima kasih. Hadirin yang saya hormati, setiap hari kita membuang sampah. Tapi, pernahkah kita berfikir, Ke manakah sampah itu pergi? Adakah ialah begitu saja? jawapannya tidak. Sampah yang kita buang akan terus memenuhi tapak pelupusan, mencemarkan sungai dan lautan, malah membahayakan haiwan yang tidak bersalah. Seekor penyu mungkin menyangka beg plastik ialah makanannya. Seekor burung pula mungkin terperangkap di dalam tali plastik. Dan semua itu berpunca daripada manusia yang tidak bertanggungjawab. Hadirin sekalian, namun masa ada harapan. Harapan itu bermula dengan satu tindakan yang sangat mudah, iaitu kita semula. Botol plastik boleh dijadikan produk baharu. Kertas lama boleh menjadi buku baru. Tin minuman boleh diproses dan digunakan semula. Apa yang kita anggap sebagai sampah sebenarnya masih mempunyai nilai jika kita menguruskan dengan bijak. Saya mungkin masih kecil. Setitis air tidak akan memenuhi sebuah lautan, tetapi berjuta-juta titisan air mampu membentuk sebuah lautan. Begitu juga dengan usaha kita. Satu botol yang di kita semula mungkin kelihatan kecil. Namun apabila seluruh rakyat Malaysia melakukannya, bumi kita akan menjadi lebih bersih, lebih hijau dan lebih indah. Marilah kita menjadi generasi bijak kita semula. Bukan kerana kita dipaksa, tetapi kerana kita sayangkan bumi yang menjadi rumah kita. Akhir kata, kami ingin meninggalkan satu pesanan. Sampah bukan pengakhiran sesuatu, tetapi permulaan kepada peluang baharu apabila kita memilih kita semula. Jom kita semula. Bumi bersih, hidup ceria. Demi bumi yang kita cintai. Demi masa depan yang kita warisi. Sayangi alam mulakan hari ini. Sekian, terima kasih daripada kami.